Orang di seluruh dunia masih melihat sesuatu yang aneh di langit. Kadang-kadang ia sekadar cahaya, kadang-kadang pula kilatan terang atau objek yang tiba-tiba hilang. Dalam kebanyakan kes, semuanya dapat dijelaskan seperti pesawat, satelit, drone ataupun awan yang jarang ditemui. Namun, ada sebahagian kecil yang bahkan pakar pun tidak dapat memberikan jawapan. Kes-kes inilah yang membuatkan orang ramai percaya bahawa UFO bukan rekaan semata-mata, tetapi misteri sebenar yang kita belum dapat jelaskan. Manusia telah memerhatikan keanehan di langit sejak zaman purba lagi. Dalam teks-teks kuno, terdapat catatan mengenai kereta kuda berapi dan perisai terang di langit. Sudah tentu, ini mungkin meteor, komet atau fenomena cahaya yang jarang berlaku. Namun, sejak itu lagi manusia sudah merasakan ada sesuatu yang berlaku di atas kepala mereka. Dan meskipun tiada bukti ia adalah kapal sebenar, minat terhadap topik ini terus hidup selama ribuan tahun. Malah dalam catatan zaman pertengahan terdapat penerangan pelik bola di langit pertempuran antara objek bercahaya. Mungkin itu adalah bintang terang atau meteor. Mungkin sekadar fantasi atau ketakutan pada zaman itu. Namun yang penting adalah manusia sentiasa memerhatikan langit dan sentiasa cuba menjelaskan apa yang mereka lihat. Kadangkala betul, kadangkala tidak begitu tepat. Namun daripada cerita-cerita beginilah lahirnya minat yang masih kekal sehingga kini. Pada akhir tahun 40-an, DAS telah ditemui serpihan sesuatu yang pelik. Ada yang kata ia adalah piring terbang yang jatuh, ada pula yang kata ia sekadar belon udara. Penjelasan rasmi itu membosankan, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Kisah ini dengan cepat menjadi legenda. Sehingga kini, ia mengilhamkan filem, buku dan orang yang percaya bahawa tidak semua perkara diceritakan kepada kita. Dan yang paling penting, ia telah menetapkan nada untuk keseluruhan topik UFO untuk dekat-dekat akan datang. Tentera telah mengumpul laporan mengenai objek pelik selama berdekat-dekat. Sebahagiannya mendapat penjelasan mudah, contohnya roket atau satelit. Namun, ada juga yang kekal menjadi misteri. Ini bukan bermakna ada sesuatu dari luar bumi secara pasti, cuma tidak cukup data untuk menyatakan dengan tepat apakah itu. Yang penting, semua ini direkodkan dan dikaji secara rasmi, yang bermakna isu ini tidak dipandang remeh. Dahulu, isu UFO sering didiamkan kerana ia dianggap sebagai cerita dongeng dan fantasi semata. Namun kini, segalanya berubah. Kamera dipasang, data dikumpul dan dibandingkan dengan pelancaran satelit serta penerbangan pesawat. Para saintis tidak lagi melabelnya piring terbang, sebaliknya mereka berkata kita perlu menelitinya. Ini merupakan satu langkah besar kerana hanya melalui pemerhatian yang tepat kita dapat membezakan anomali sebenar daripada cahaya biasa di langit. Selalunya, apa yang disalah anggap sebagai UFO hanyalah benda biasa seperti bintang terang, deretan satelit, meteor ataupun cahaya dari lampu sorot. Kamera boleh menimbulkan silauan dan herotan dan sukar untuk manusia memahami betapa jauh serta pantas objek itu bergerak. Namun, ada kalanya juga berlaku sebaliknya. Seseorang merakam cahaya pelik dan kemudiannya didapati ia adalah pelancaran roket dari jarak 1000 kilometer. Kesilapan memang berlaku dan itu adalah perkara biasa. Kadangkala objek pelik dikesan oleh juruterbang profesional. Malah, dari pelbagai sudut serentak melalui mata dan juga pada instrumen mereka. Kes-kes sebegini jarang berlaku, tetapi ia menimbulkan banyak persoalan. Sebahagian daripadanya kemudian dijelaskan, yang lain pula tidak. Namun, yang penting adalah ini, jika juruterbang berpengalaman pun tidak faham apa yang mereka lihat, bermakna topik ini patut diberi perhatian serius dan bukan sekadar ketawa dan meme. Angkasawan juga memerhatikan keanehan. Kadang-kadang, ia adalah ketulan ais yang terlepas dari kapal. Kadang-kadang pula, pantulan cahaya atau sepihan. Kamera di angkasa sangat sensitif dan ia mudah menganggap zarah sekecil-kecilnya sebagai sesuatu yang aneh. Namun begitu, para angkasawan sendiri sering kali menyatakan bahawa mereka terlihat sesuatu di tingkap kapal yang tidak mampu mereka jelaskan. Ini bukan bukti, namun hakikatnya, di angkasa lepas pun boleh berlaku kejadian misteri. Ramai bercakap tentang pusingan serta-merta dan pergerakan tanpa bunyi. Tetapi jika difikirkan, setiap objek mesti bergerak dengan cara tertentu. Jika sesuatu membelok secara mendadak, ia seharusnya menghasilkan gelombang, bunyi, haba. Dan jika semua ini tiada, mungkin ia hanyalah ilusi optik. Mata kita tidak selalu sempat memahami apa yang berlaku. Dan kamera boleh memesongkan pergerakan.
Inilah sebabnya penting untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Para saintis menemukan semakin banyak planet di sistem bintang lain. Ada antara planet itu yang mungkin mirip Bumi. Di sana mungkin ada air, bahkan kehidupan. Tetapi jaraknya terlalu jauh. Untuk ke sana, kita memerlukan teknologi yang belum kita miliki. Sehingga kini, belum ada isyarat yang pasti datang dari tamadun cerdas ditemui. Namun pencarian diteruskan, dan dalam hal ini ada sesuatu yang mendebarkan bagaimana jika sebenarnya kita tidak bersendirian. Kisah-kisah tentang penculikan, chip dan lawatan rahsia kedengaran dramatik, tetapi selalunya dijelaskan oleh psikologi. Kelumpuhan tidur, mimpi ngeri atau sekadar ingatan palsu, semua ini boleh terasa nyata. Lagipun, teknologi moden membolehkan mana-mana video dipalsukan dengan mudah. Yang utama adalah jangan mudah percaya setiap klip dari internet, sebaliknya tanyakan soalan mudah, siapa yang merakamnya? Di mana video asalnya? Siapa lagi yang pernah melihatnya? Filem dan siri TV telah membentuk imej UFO seperti yang kita kenal, piring, pancaran cahaya dan makhluk kelabu. Kini, apabila seseorang melihat sesuatu, dia secara tidak sedar akan melengkapkan gambaran biasa itu. Ini bukan buruk atau baik, ia hanyalah sebahagian daripada budaya. Namun, ia sangat mempengaruhi cara kita melihat kejadian pelik. Dan jika kita ingin memahami realiti, kadang-kadang kita perlu menjauhkan diri daripada kuis filem. Terdapat banyak kisah mengenai pangkalan rahsia dan piring terbang yang telah dibongkar. Namun, tiada satu pun bukti konkret yang boleh ditunjukkan dan diperiksa pernah muncul. Kemudahan tentera rahsia memang wujud, tetapi kebanyakannya berkaitan dengan teknologi biasa. Jangan mudah percaya sensasi tanpa fakta. Jika ada sesiapa yang mendakwa mempunyai bukti, dia patut menunjukkannya. Jika tidak, ia hanyalah satu lagi kisah dongeng yang indah. Kadang-kadang orang berkata, ada sesuatu ditemui di bumi. Namun tiada satu pun serpihan seperti itu yang lulus ujian serius. Semua yang dihantar ke makmal ternyata bahan bumi biasa, bukan logam dari planet lain, mahupun aloi yang tidak diketahui. Pihak berkuasa pelbagai negara menerbitkan laporan kebanyakan kes adalah satelit, meteor atau fenomena atmosfera. Peratusan kecil pula tanpa penjelasan, tetapi ini tidak bermaksud ia adalah makhluk asing. Ini hanya bermakna data yang ada tidak mencukupi. Menariknya, UFO lebih kerap dikesan di kawasan yang ramai penduduk, langit cerah dan ruang udara yang sibuk, laluan udara, pusat angkasa, pangkalan tentera. Semakin banyak kamera dan mata, semakin banyak kejadian aneh. Manakala di mana tiada internet atau tiada siapa yang memandang ke langit, hampir tiada apa-apa pun direkodkan. Ini bukan kerana tiada apa-apa di sana. Cuma manusia memerhati dan bertindak balas secara berbeza. Semuanya bergantung bukan sahaja pada apa yang di langit, tetapi juga pada siapa yang di bawah. Kadangkala, roket dilancarkan dan jejaknya kelihatan dari jarak ratusan kilometer atau deretan satelit melintasi atas bandar. Orang ramai tidak tahu apa itu, ketakutan dan mula menghubungi polis. Begitulah satu peristiwa bertukar menjadi penampakan besar-besaran. Kamera merakam, video tersebar dan versi-versi baharu mula timbul. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami apa sebenarnya yang kita lihat sebelum membuat kesimpulan yang terburu-buru. Tiada bukti kukuh buat masa ini yang kita sedang dikunjungi oleh sesiapa. Namun, ada fakta-fakta yang masih belum dapat kita jelaskan. Ini bukan alasan untuk membina teori konspirasi, namun bukan juga alasan untuk menolak kesemuanya. Perkara terbaik yang boleh dilakukan adalah terus memerhati, mengumpul data, berkongsi data tersebut dan tidak takut bertanya soalan. Jika anda melihat sesuatu yang aneh, catat masa, arah, rakam video dan beritahu mengenainya. Lebih banyak pemerhatian jujur, lebih dekat kita kepada jawapan sebenar. Jika anda berminat, langganlah agar tidak terlepas episod baharu. Kami menyajikan semuanya secara ringkas dan padat.